Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hafizi bin Zawawi daripada Museum Malaysia untuk rangkuman bulanan Museum Malaysia bagi bulan Mei untuk tahun 2026. Ya, Alhamdulillah, untuk minggu yang pertama bagi bulan Mei untuk tahun 2026, kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 320 keluarga asnaf dengan jumlah kota infaknya sebanyak 320 kota infak. Di manakala pada minggu kedua pula, kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 355 keluarga asnaf dengan jumlah kota infaknya sebanyak 355 kota infak. Okay, untuk minggu yang ketiga pula, kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 350 keluarga asnaf dengan jumlah kota infaknya sebanyak 350 kota infak. Okay, untuk penutup bagi bulan Mei untuk tahun 2026 ini, kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 290 keluarga asnaf dengan jumlah kota infaknya sebanyak 290 kota infak. Okay, untuk jumlah keseluruhan keluarga asnaf yang telah kami bantu dan santuni bagi bulan Mei untuk tahun 2026 ini ialah seramai 1,315 keluarga asnaf dengan nilai sebanyak RM78,900 Malaysia. Okay, saya mewakili Museum Malaysia ingin merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penyumbang dan penderma di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Museum Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Dan terima kasih kepada penyumbang dan penerima di luar sana kerana mempercayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hambanya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan jua. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk rangkuman bulanan bagi bulan Mei untuk tahun 2026. Assalamualaikum dan terima kasih.